Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini kerajaan Madani ya. Dia menipu rakyat Malaysia dengan ini budi-budi lah. Tak tahu hari-hari ada budi. Sekarang terbaru budi diesel. Dia bagi 200 liter satu bulan. Ini bodoh punya Prime Minister, Perdana Menteri Malaysia ni. Dia tahu tak 200 liter ni. Saya sendiri pun sudah pakai semalam dengan hari ni sudah pakai 100 liter. Untuk saya punya pergerakan, saya punya kerja. Saya ingat dalam seminggu sudah habis. Macam mana rakyat Malaysia mau hidup? Yang pelik apa tahu? Yang saya pelik tujuan dia kata ini ialah subsidi bersasar supaya pendatang asing, orang daripada Thailand ke Singapura ke, dia orang tak boleh salah guna lah. Okey lah. Setuju dengan apa yang ini bodoh punya kerajaan Pakatan cuba buat lah. Subsidi bersasar. Kalau bersasar, you mau jaga kepentingan rakyat Malaysia, then kenapa you letak 200 meter saja? 200 liter saja? Kita sudah cucuk kita punya IC, rakyat Malaysia beli, you biarlah 500 liter ke 1,000 liter, biar dia belilah. You apa peduli dia beli berapa itu liter? Pasal sudah guna IC mas sekarang. Ini sengaja you mau buat macam ni kerana lu orang mau cari untung atas angin supaya you orang boleh kutip bilion-bilion, boleh buat projek. Lepas tu you tahulah apa, kita pun tahu apa you buat bila sudah ada banyak projek you buat. So pada saya, kita negara pengeluar, kita pun import yang sudah diproses tau, minyak yang sudah diproses, kita ekspor minyak mentah. Okey lah, saya bagi perbezaan dia 20% lah. Pasal you kena bayar kos proses minyak mentah kan, beli minyak yang sudah diproses. Tapi apa sampai 200-300% itu harga diesel naik? Pasal kita negara pengeluar. Kalau negara itu bukan negara pengeluar macam Thailand, then I understand lah. This is how ini kerajaan Pakatan dia menipu rakyat Malaysia. Sengaja dia kasih naik sampai 200-300 sampai RM6 lebih tau diesel. Satu bulan lebih. Satu bulan yang lepas. Sekarang tiba-tiba masa Johor punya selepas kerajaan Johor dibubarkan, tiba-tiba sudah turun jadi RM2.10 kalau saya tak silap. Tapi itu pun 200 liter saja. So sekarang satu Malaysia semua orang tengah merunggut tau. Kenapa hanya 200 liter? Kasih open lah, pasal kita You tak mau orang asing, orang lain, pendatang asing atau daripada Thailand atau Singapura, biar orang pergi isi minyak. Sekarang kita pakai IC, kita dapat lah itu subsidi. Tapi why you limit 200? Apa tujuan you? Apa niat you? Pasal you orang mau buat duit lah. Itu saja. Kerajaan mau buat duit, mau hisap darah rakyat Malaysia. And then supaya you orang boleh buat projek berbilion-bilion projek. Then after that kita tahulah. Bila ada banyak projek dan apa yang terjadi kita tahu, semua orang tahu. So pada saya minta semua rakyat Malaysia, terutamanya rakyat dekat Johor, jangan undi ini Pakatan Rakyat. DAP, PKR, Amanah, jangan undi diorang. Tolong jangan undi ini 3 orang, ini semua penipu punya kerajaan. Menyusahkan rakyat. Dulu belum menang, macam-macam dia janji. Sekarang lu tengok berapa susah dia kasih sama rakyat Malaysia. Tolong saya minta, tolong jangan undi Pakatan. Apa dia buat pun kasih. Kalau ada orang bagi duit dekat sana, dekat Johor, Negeri Sembilan nanti, ambil. Tapi jangan undi. Terutamanya saya rayu pada orang Cina lah, masyarakat Cina. Jangan undi sama ini DAP. Kalau lu tak mau undi sama MCA, lu kasih sama bersama pun tak apa. Saya tak peduli. Itu lu orang yang suka. Tapi jangan kasih sama DAP. Satu kali kasih ajar sama ini DAP, kasih kalah sama dia orang. Okey? Sekian, terima kasih.